anak-anak yang berada di hadapan kita tadi itu dalam keadaan yang very playful, bermain, tak memberikan perhatian kepada arahan dan sebagainya, tetapi itulah dia kanak-kanak. Jadi kita jangan terlalu mengharapkan sesuatu yang terlalu tinggi kepada pusat-pusat didikan seperti ini. Ada setengah di kalangan ibu bapa apabila menghantar anak-anak kita ke tadika dan sebagainya, dia mengharapkan anak-anak kita bila balik ke rumah nanti ataupun di akhir zaman pembelajarannya, dia dapat menguasai segala-galanya. Menguasai bahasa Inggeris, menguasai bahasa Melayu dengan baik, matematik, ya, boleh membaca tanpa cacat, boleh segala-galanya. Pada saya ini adalah satu perkara yang salah, ya, tak betul dan kurang tepat, ya. Kerana alam anak-anak dalam usia seperti ini ialah alam bermain. Dia suka enjoy, dia buat sesuatu yang apa dia kata nak buat, dia buatlah. Tugas kita sebagai pendidik ialah untuk membimbing mereka itu supaya tidak terlalu mengikut apa yang mereka fikirkan, tetapi ialah untuk memastikan bahawa kita bentuk mereka itu supaya apabila menjejaki alam persekolahan nanti mudah bagi kita sebagai ibu bapa untuk menghantar mereka ke sekolah.